Tiga makanan moreh paling popular di Malaysia. Nombor 3 sudah menjadi tradisi di Kelantan. Pertama, kuih muih tradisional. Kuih tradisional Malaysia seperti kuih lapis, kuih seri muka, kuih talam, ondeh-ondeh dan ketayak sering menjadi hidangan popular untuk moreh. Kuih muih ini menjadi pilihan kerana ia ringan, manis dan keenakan rasanya. Kedua, bubur lambuk. Bubur lambuk adalah hidangan berasaskan beras yang dimasak dengan rempah ratus, daging, santan dan pelbagai bahan lain. Bubur lambuk cukup popular ketika di bulan Ramadan untuk dijadikan moreh selepas tarawih kerana kaya dengan rasa. Yang suka makan moreh, sila hadirkan diri dan bagi tahu makanan moreh kegemaran anda. Terima kasih. Ketiga, colek. Makan colek sudah menjadi satu tradisi di Kelantan bila tibanya bulan Ramadan. Colek di Kelantan merujuk kepada makanan yang dicelup dalam sambal atau kuah pedas. Antara colek yang popular adalah colek buah, colek malah, colek campur, kerupuk, seafood dan yang paling popular semestinya colek kerang. Kata orang Kelantan, tak makan colek lepas tarawih tak sah. Ha ha ha.